Akhirat kelak akan dikumpul manusia semula dengan keadaan telanjang, dengan keadaan tak berkasut, dengan keadaan urlan, dengan keadaan tak jawi, tak masuk jawi, tak sunat. Bila nak Aisyah dengar gitu, Aisyah tanya balik, ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa, laki-laki puan bercampur gaul telanjang bagai berlaku kau. Yang suruh ba'dhum ila ba'dhin, mung tengok aku tengok mu. Orang telanjang kamu nak tengok, aku nak tengok. Ada ke akhirat kelak orang lelaki tengok orang puan telanjang, orang puan tengok orang lelaki telanjang? Nabi kata al-amru asyaddu min an yurwa ila ba'dhin. Kata dia, oh, suasana yang berlaku hari itu tak sempat orang nak tengok mu aku. Banyak lagi benda lain yang lebih mustahak lagi yang menyebabkan orang terlupa nak tengok kat orang tu, tengok kat orang ni. Orang tak fikir dah masalah telanjang kau tak telanjang, orang fikir benda lain. Fikir boleh jadi masalah makan minum, tak tahu tuan, perut lapar, tekok dahaga. Orang tak cara dah ketika tu siapa telanjang, siapa makan, orang tak cara. Orang bicarakan masalahnya, pertama masalah makan minum, pada masyarakat tak tahu biruan, tak tahan ambil ruan. Yang keduanya dia tengok dulu depan neraka, syurga, neraka. Tak ada dah semua orang bergerak menuju ke situ. Aku lagu mana, syurga ke neraka. Jadi orang semua kata Nabi Aisyah, orang dia fikir depan, nampak kalau neraka ke asak lu nampak nanti nak mamah orang, nanti nak kekeh orang, nanti nak jelak orang. Bukan senang. Orang tak syurga pula, syurga tu tengok orang duk suka ilah, budak-budak duk buang ramai, suka ria berapa. Jadi tak ada masa dah orang nak tengok kanan kiri, tengok depan. Ini Nabi beri gambaran bagaimana suasana yang akan berlaku. Dan coba-cobalah kita fikir seorang duduk seorang ketika semaya ke rumah tengah malam tengah hari ke, aku lagu mana Tuhan, rumah ni besar dah, akhirat kelak besar juga kau rumah aku, kau duduk neraka aku belah mana. Ini benda-benda begini perlu ada dalam kepala kita sebagai orang Islam. Tak kira kita Melayu ke Cina ke putih ke asal, kita orang Islam kena fikir benda begini. Benda yang akan datang, yang lebih pada wawasan lagi, ada roh di sana lagi daripada masyarakat. Wa yanzuru baina yadayhi, dan dia tengok ala ke depan, fala yara illa an-nar, maka nampak neraka depan. Paling kanan nampak amalan, paling kiri nampak amalan, paling depan nampak neraka. Oleh itu kata dia, fattaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Tolong, Nabi kata tolonglah jaga mukamu. Fattaqun nar, tolong jaga mukamu daripada api, walau bisyiqqi tamratin, walaupun dengan sebelah buah tamak. As-sadaqatu junnah. Sedekah ni junnah, Nabi kata. Dia tiap-tiap amalan ni akhirat kelak berupa macam tu. Di antara amalan, di antara rupa amalan ialah amalan sedekah berupa junnah, berupa perisai daripada api neraka. Oleh itu, untuk nak jaga diri daripada terlibat dengan api neraka akhirat kelak, tolong kawal, tolong dendang, tolong benteng dia melalui sedekah. Nabi kata sedekah ni tak sebanyak. Watama sebutir membelah dua, memakai ke sebelah, bui ke pakai miskin sebelah, maka dia juga akan dikira di akhirat. Kalau bui sebutir nah, bui sopik nah, tak usah kira lah. Tak ada arah nak buat. Makcik ambo tak ada lain pada watama sebutir, kita belah dua lah makcik ambil sebelah, ambo makan sebelah. Tak apa, Nabi kata di akhirat pula dikira untuk dijadikan tabir, dijadikan benteng untuk menyekat selaran api neraka ke muka. Orang Islam bila dia derma, bukan sekadar kerana kesian belah kepada fakir miskin, tapi kerana usaha dia nak dendang dia, nak tubuh dia, nak benteng tubuh dia daripada selain api neraka. Ini benda-benda begini makna tak ada dalam ajaran lain, ajaran nasionalis ke, ajaran demokrasi ke, ajaran komunis ke, pragmatis, tak ada ajar pun lagu. Dia nak ajar lagu mana syurga neraka, bukan orang reti. Kalau tidak kerana Nabi beritahu syurga neraka, mana orang reti. Marilah bapak nasionalis, marilah bapak demokrasi, marilah bapak komunis sekalipun, dia tidak boleh royak benda-benda sakut akhirat. Kalau dia royak juga, dia curi-curi ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi pada duk curi-curi gitu, baik ambil semua dah tu. Curi-curi ni sulit-sulit, ambil cara terang-terang. Kita biar terang-terang Islam. Sebab tu innal ladzina qalu rabbuna Allah. Saya kata orang yang beriman dia sanggup kata mulut dah. Kalau beriman saja senyap, tak jadi. Beriman dalam hati, kata mulut bahawa la ilaha illallah, segala-gala pakai kerja semua dunia akhirat.